Ni kita tengok orang keliling yang mengaku kononnya kami ada ilmu gaib, boleh silap ni sekian. Kalau dia nampak ilmu gaib ni, boleh nampak benda-benda yang gaib, maka dia akan nampak korin sebelah dia. Tak payah nampak yang jual. Awak nampak tak korin awak? Kau dah buka kan, hijab dah terbuka. Awak nampak tak korin awak? Kalau nampak korin awak, dia awak tahulah mana benda pesanan atau ajakan dia yang dia ni syaitan yang merosakkan awak. Awak boleh tinggalkan. Yang mana yang datang dari malaikat, yang awak tahu ini malaikat yang suruh, dia awak akan buat. Sepatutnya macam tu. Kita korin kita dua. Tapi problem dia awak nampak yang kat dinding tu kenapa? Atau pokok tu awak nampak, yang kat awak tak nampak. Orang Cina biasa cakap kan, Ustaz, yang dah nampak ni kan, biasanya dah sampai masa dah. Dekat lah. Memang betul. Kalau ikutkan dalam Islam pun, bila nyawa kita sampai di halkum, kan bila Nabi kata apa? Inna Allah yaqbalu taubatal abd ma lam yughargir. Allah Taala terima taubat seorang hamba selama dia tak ghar-ghar. Ghar-ghar tu nyawa sampai di halkum. Pasal nyawa kita sampai di sini, dibuka hijab, kita nampak dah semua sekali. Ketika tu macam kita keluar Dewan Periksa lah. You know, you are inside Dewan Periksa, tukarlah jawapan 10 kali pun. Astagfirullah. Keluar dia pintu, Astagfirullah. tak boleh tarik. Itu basic. Memang kita kata tak pelik untuk berlaku sedemikian. Mana ketika mana kita nak mati, maka akan dibuka hijab. Ya. Betul. Tapi pasal bila terbuka hijab tadi, awak nak taubat tak guna dah. Betul. Itu konsep dia. Tapi itulah macam realiti dia. Bila masyarakat kita dia ada kepercayaan tadi. Kadang bila kita bacakan qala Allah qala Rasulullah tentang perkara ni, dia katanya cakap besar. Dia masih lagi meletakkan macam ada kuasa pada jin dan syaitan tadi untuk memegang kita. Saya ulang balik. Saya tak nafikan apa awak nampak. Ya. Awak nampak apa awak nampak kampung orang, nampak apa ada hidangkan mi, nampak sekian, nampak apa puteri bunian ke sebagainya. Saya tak nafikan apa awak nampak. Yang saya tanya soalan adalah kenapa awak nampak? Okey, sebab kalau awak kata awak special, ada problem. Sebab para anbiya sendiri pun tak nampak. Para anbiya, contoh macam Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran Karim. Kita baca kisah Nabi Ibrahim ketika datang kepada dia para malaikat yang datang singgah untuk beri berita gembira tentang kelahiran anak dia, iaitu Ishak, akan lahir nanti, sambil melintas untuk pergi dalam perjalanan untuk musnah kaum Lut. Ibrahim alaihissalam tak tahu itu malaikat. Dia siap sembelih anak lembu, masak, hidangkan. Bila dia orang tak makan bau Ibrahim, takut. Sebab zaman tu zaman orang beradab. Kan, dia pun penjahat ke penjenayah pun dia ada code of honor. Betul. Code of honor. Kalau kita dia orang tak macam tak melawan, dia tak ni. Kalau nak pukul orang ke apa, orang tu hidang kan, dia makan. Betul. So jadi bila dia tak sentuh, maka Ibrahim AS takut. Jadi orang kata jangan takut, kami utus Tuhan kau kepada kaum Lut. Bahawa Ibrahim tahu ini malaikat. Kalau ikut kita nampak datang tu dah nampak dah jeng-jeng kan. Kan. Pasal ada orang kata wali ni tak datang solat Jumaat sebab apa? Dia nampak orang ni dengan kepala-kepala yang berlainan. Ada kepala babi, ada kepala sekian, ada kepala ni anjing. Sebab tu dia tak datang solat Jumaat. Ni kepercayaan masyarakat Melayu kita. Masyarakat Muslim Malaysia ni, dia reasoning. Kenapa wali ini tak solat Jumaat? Padahal tak nak. Tapi balik pada asal. Bila awak nampak macam tu, saya tak nafikan. Tapi soalan saya adalah kenapa awak nampak? Kalau anda kata awak special, para anbiya tak special. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mana dia jaga tamar sedekah. Tamar sedekah, tamar zakat. Lepas tu dia jaga tanpa bawa anjing lah. Memang tak ada anjing iringi dia. Johnny ke Bobby ke tak ada. Dia seorang je. So dia malam tu datang pada dia syaitan. Menyamar sebagai seorang manusia tanpa cacat. Sebab Abu Hurairah tak jangka pun itu syaitan. Cuba curi tamar sedekah. Abu Hurairah wrestling dia dengan seorang yang kecil, menang. Malam pertama, malam kedua, macam tu, malam ketiga. Tapi tiap kali dia jumpa Nabi pada waktu pagi, Nabi kata apa kawan kau buat tadi? Lepas tu dia kata macam ni, Nabi kata mana dia datang lagi. The last night dia kata aku takkan bawa jumpa Nabi. Tapi ketika tu syaitan tu kata pada dia, lepaskan aku ajar kau satu benda yang bermanfaat. Dia kata kalau kau nak baring ke tempat tidur kau, bacalah Ayatul Kursi. Kau terjaga daripada syaitan sepanjang malam sampai siang. Lalu Abu Hurairah cerita pada Nabi apa yang berlaku. Nabi kata apa? Sadaqaka wa huwa kadhub. Dia cakap benar pada engkau sedangkan dia pembohong besar. Dzaka syaitan. Abu Hurairah pun tak nampak itu syaitan. Dia nampak manusia. Nabi Daud punya kisah banyak. Kalau kita nak sebut ni banyak sangat. Ustaz